Saya tengah buat sushi. Dalam manager saya datang, dia kata, dia call saya, "Awak tahu tak, awak ni best employee." Ya ke puan? Betul. Saya tanya, "Betul ke tak betul ni bos?" Betul, 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 betul. Awak tengok awak punya WhatsApp," dia kata. Saya dapat. Saya tak pernah dapat. Dalam saya dapat, saya teruja betul lah. Saya Muhammad Syukri bin Uthman, Department Sushi Ion Icro Melaka. Saya bekerja dah 12 tahun di Ion Icro Melaka. Saya buat basic set. Nak kata senang tak senang, tapi dah biasa buat, ayah buat, kita tahu lah. Kadang barang-barang baru kadang susah juga nak buat. Pertama kali tu tak jadi lah, mungkin 2-3 kali boleh jadi lah. Saya bukan penggemar sushi. Saya makan tapi kurang. Dia kena ada minat. Kalau ada minat tu okey lah, boleh lah. Kalau tak ada minat buat sushi pun tak kena lah. Sama lah. Cabaran tu kita tak ada team leader masa tu. Team leader kita pergi Japan training. Tinggal saya lah, budak-budak ni. Saya kena buat store tag, saya kena buat isi barang, order barang semua atas saya. Kalau saya balik 3.30 tu belum tentu saya balik 3.30. Kadang pukul 7, pukul 8 baru saya balik. Memang berat lah. Saya nak balik je kan, ada orang telefon. Ni saya tak boleh lah. Dulu saya pernah rasa give up. Saya nak tukar department lah. Pressure. Mana boleh, pressure datang. Saya kena. Orang lain buat, saya kena. Diorang buat salah, saya kena. Saya proxy kan. Orang akan cari saya dulu. Orang takkan cari dulu. Dia akan cari saya dulu. Tu lah beban. Saya buang lah benda tu. Saya buang lah. Kita buang lah. Kita ambil engineer ni. Diorang support saya lah. Dia kata kau ni boleh dapat. Kata okey, insyaAllah kalau betul saya dapat okey lah. Saya tengah buat sushi. Dalam manager saya datang, dia kata, dia call saya, "Awak tahu tak, awak ni best employee." Ya ke puan? Ya ke bos? Saya panggil dia bos kan. Ya ke bos? Ya. Awak kena tengok awak punya, dia kata. Sekali saya tengok, alhamdulillah, saya kat macam tu. Rezeki lah. Betul. Saya tanya, "Betul ke tak betul ni bos?" Betul, 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 betul. Awak tengok awak punya WhatsApp, dia kata. Saya berasa teruja lah benda tu. Macam teruja lah. Saya tak pernah dapat. Dalam saya dapat, saya teruja betul lah. Kepada Syukri Abang John, tahniah atas kejayaan yang dicapai. Semoga terus cemerlang dalam tugas yang diberikan. Saya dan tim Sushi amat berbangga dengan kejayaan yang awak perolehi. Bella Sushi, Staff Sushi. Kepada Syukri John, tahniah dan syabas atas kejayaan yang dicapai. Semoga terus cemerlang dan komited dengan tugas yang digalas. Saya dan Sushi Team amat berbangga dengan kejayaan kamu. Taufik, Team Leader Sushi. Assalamualaikum buat Syukri, tahniah di atas pencapaian kamu hari ini. Semoga kejayaan ini akan lebih membakar semangat kamu untuk terus maju dan komited di atas pekerjaan kamu. Teruskanlah menjadi seorang pekerja yang bertanggungjawab, amanah dan dedikasi. Terima kasih kerana telah bekerja keras untuk memajukan sushi department. Ikhlas dari Puan Mila, Divisi Muda. Untuk Syukri, semoga sukses dalam kejayaan anda dan semoga satu hari nanti impian anda untuk berada pada tahap yang anda impikan tercapai. Jangan give up, untuk tangga kejayaan kami ada di belakang anda. Puan Aziza, Full-Line 2 Manager. Saya punya bos. Saya bangga lah. Saya bangga lepas pencapaian ni. Terharu semua ada lah nak cakap pun. Lepas ni saya akan buat yang terbaik untuk Ion kan. Saya buat yang terbaik untuk Ion. Terima kasih kawan-kawan kerana support saya selama ini. Saya harap lepas ni saya akan lebih gigih lagi lah. Berusaha lagi lah, lebih gigih lagi. Yang akan datang mungkin tahun depan mungkin dapat lagi best employee. InsyaAllah.